Mak kata manis, dahsyat macam mana pun ujian, jangan pernah minta tolong dengan benda tu. Ya, ini adalah review movie Kadam lakonan Gini Haq, Siti Khadijah Halim dan juga Remy Ishak. Untuk movie Kadam lakonan Gini Haq, iaitu pelakon daripada Desa Penari dan juga kali ini menampilkan Remy Ishak dan juga Siti Khadijah Halim. Siti Khadijah Halim, aku rasa first time tengok movie dia dan berlakon cerita seram pula tu. Remy Ishak tak perlu petikaikan lah, dia movie atau drama memang grade A punya pelakon. So, bila filem seram ni, kalau ikutkan memang payahlah aku nak tengok sebab aku ni jenis penakut. Tapi bila ramai kata kurang jump scare, dia more kepada filem seram klasik, so aku ambil keputusan untuk pergi tengok macam mana dia menggarap cerita. Kan, nak tahu macam mana klasiknya. So, aku pergi tengok dan boleh dikatakan tidak ada jump scare sangat. Dan terkejut tu ada sikit. Adalah juga sikit. Dan dia punya storyline aku boleh katakan biasa. Biasa saja, tapi bagi aku dia bila klasik ni orang kata cukup sebenarnya, kan? Tak perlu orang kata jump scare ke apa. And then ramai yang cakap bila klasik macam ni dia more kepada Indonesia punya horror style. Selalunya cerita seram ni orang kata jump scare tu dah macam wajib lah, kena ada juga. Tapi kali ni memang tak ada. So orang macam aku bolehlah pergi tengok, kan? Dan tengok tajuk pun dah boleh tahu. Bila melibatkan benda tu, boleh tahulah dia punya efek dia bila ambil sebagai kita punya kadam. So, kita lah jadi tuan dia. Tapi, bila ada orang kata dia shooting satu tempat. Bila satu tempat tak banyak lah dia punya tempat shooting tu. Jadi, aku rasa benda tu bila plot tempat tak banyak, perkembangan setengah watak tu dia akan jadi terhad sebenarnya. Especially bila aku sebenarnya bila tengok trailer, expect akan keluar terus lah Remy Ishak dengan Siti Khadijah. Rupanya Siti Khadijah tu maksu dia datang dari bandar. And then tempat yang diduduk ni pun memang orang kata kena naik sampan. So agak jauh dekat pendalaman. Dan tak pelik juga, movie ni nampak klasik jauh dekat pedalaman sebab siapa yang dah tengok ada tarikh dekat bakul tu 31 Ogos 1957. Jadi dia ambil plot masa tu macam orang dulu-dulu lah. Jadi tak pelik dia ambil plot masa yang tahun tu. Sebab kan dulu memang banyak yang amal benda-benda yang macam ni, kan? Ada membela something untuk jaga keluarga, jaga keturunan, jaga waris. Jadi bagi aku dia punya setup tu sesuai lah. Sangat-sangat sesuai. Dan untuk plot tempat, macam aku cakap tadi, bila tempat terhad, watak tu jadi macam mak usul dia tiba-tiba datang dari bandar,
Dan selepas Mak Su dia tu datang daripada bandar, ayah dia pula balik. Jadi kalau ikutkan Remy Ishak tu memang tak tahu langsung yang isteri dia tu dah pergi bagi makan benda tu. Benda tu kalau ikutkan warisan keluarga. Jadi sehingga kan anak perempuan dia pun sanggup tawarkan diri untuk bagi benda tu makan. Punyalah orang kata sampai anak dia beranggapan benda tu pun boleh tolong diorang sebab diorang ni susah. Kan kadang-kadang diorang ni ada bela ayam, ada berkebun sikit, jadi sentiasa binatang buas datang kacau. So secara tak langsung diorang memang bergantung kepada tu. Jadi bila Mak Su dia datang pun, dia tanya juga dekat kakak dia, si Melo ni, dah bagi makan ke belum? Sampai diikut kakak dia pergi upacara pergi makan tu, marah kakak dia kenapa tak tunggu dia. Seolah-olah Siti Khadijah tu sebagai adik tu pun dia nak terlibatkan diri juga. Tapi sebenarnya dia orang ni tak mau. Dia orang ni, Siti Khadijah ni tak mau. Kakak dia yang Melo tu pun asalnya tak mau, tapi disebabkan dia orang ni hidup susah kan, jadi orang kata tak ada pilihan. Benda tu pula tak bertuan, jadi anak dia kata akan ditimpa bala kalau tak bagi makan. Dan benda tu selepas mak dia meninggal, memang benda tu kacau. Bukan malam dia datang, siang pun dia datang sebab nak cari tuan baru. Jadi and then bila watak Remy Ishak masuk, situlah konflik dia. Asalnya kalau korang tengok watak Remy tu, memang mula-mula rasa nak pijak kan. Dia punya belagak dia punya geram lah tengok. Orang kata memang geram tengok, tapi lama-lama dia berubah. Dia berubah tu sebab yelah dia sayang isteri dia Melo tu, dan dia nak bawa keluar sebenarnya isteri dia dengan anak-anak bawa ke bandar. Tapi memandangkan Remy Ishak tak tahu isteri dia dah bagi makan kepada benda tu, dan bila nak bawa isteri dia ke bandar, benda tu dah marah. Jadi secara tak langsung dia dah, bila Melo tu pun dah berjanji, dah bagi makan, seolah-olah dah berjanji. Jadi bila Remy dah ajak pergi ke bandar, nak tinggalkan kampung tu, dia dah mula naik hantu. Sama kejadian macam Siti Khadijah tu, adik dia manis, nak juga suruh kakak dia tinggalkan kampung tu pun jadi mangsa. So, aku boleh katakan scene manis kena libas dengan Remy kena tetak tu memang nampak real. Bahagian tu dia tak potong ya. So pada yang tak boleh tengok dengan benda-benda tu, aku tak recommend lah untuk cerita ni. Tapi pada yang tak ada masalah nak layan cerita seram klasik, ya, ini movie memang untuk korang. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Puas hati ke tak dengan dia punya ending dan juga dia punya storyline? Bagi aku, walaupun simple line story, sebenarnya cukup untuk durasi 1 jam 58 minit. Orang kata tak perlu terlalu hardcore sangat, jump scare terlalu banyak sangat, seram gila-gila sampai kan kalau ikutkan orang macam aku pun memang tak tengok lah kalau terlalu seram sangat kan. Jadi orang kata simple. Pelakon pun tak payah dipertikaikan. Yang Melo tu pun memang daripada pelakon desa penari, Siti Khadijah, Datuk Remy dan 2 pelakon kanak-kanak tu semuanya menjadi. Pelakon pun tak ramai, jadi dia punya storyline pun simple sahaja. So cukup dia punya rencah. So jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye.